bertemu kembali kita. Dan untuk buat kali ini saya nak sharekan secara ringkas dan padat cara-cara untuk kita deposit melalui Harta Exchanger. Dengan minima deposit adalah RM2 dan minima untuk beli crypto coin adalah RM10. Itu yang terbaru lah, dia dah bertambah baik lah orang kata. Dan kalau ada yang belum tahu, Harta Malaysia dia bergabung dengan Harta Global. Tengok di sini, kalau awak tekan bendera Malaysia di sini, nampak ada bendera Malaysia di paparan home ni, awak akan nampak ada Harta Global. So untuk tukar dia mudah saja, tekan select saja Harta Global, dia akan pergi ke Harta Global. Di Harta Global awak akan nampak USDT dah. USDT. So nampak ada USDT. So maknanya awak boleh simpan dalam USDT dan beli pelbagai koin lah, yang lebih banyak lah daripada Harta Malaysia. Sebab Harta Malaysia antara koin-koin yang diiktiraf saja dan patuh syariah. Okey, untuk deposit pastinya awak kena deposit melalui Harta Malaysia. So Harta Global ada koin-koin yang lebih banyak daripada Harta Malaysia. Okey, and then ada USDT. Okey, kita nak deposit, balik kepada topik utama kita, nak deposit di Harta Malaysia untuk kita beli token Polygon. So bagaimana caranya? Pastikan awak tengok di bawah ada terdapat 5 menu: home, market, trade, earn dan wallet. Okey, benda-benda macam ni awak kena tahu. So bila kita nak deposit, kita nak deposit ke mana? Kita nak deposit ke wallet. Nak deposit ke wallet, mana kita kena tekan wallet. Bila dah tekan wallet, kat sini awak akan nampak fitur-fitur dia, ada deposit, withdraw, buy dan sell. So kita nak deposit menggunakan fiat. So ke atas ini awak akan nampak ada 4 pilihan menu: overview, fiat, crypto, earn. And then kita nak deposit, kita kena tekan fiat. Saya ajar cara yang mudah faham lah. Orang kata cara yang orang kata A to Z, tak nak potong-potong mana-mana. And then kita tekan deposit. Dah tekan fiat, kita tekan deposit. Okey, di sini ada 2 pilihan, menggunakan e-wallet, touch and go, ataupun wallet-wallet peribadi di mana-mana yang boleh connect dengan wallet Harta. And then kita guna yang biasa, FPX, macam kita bayar Shopee, GrabFood, Foodpanda. Okay, nilai yang kita nak tunjuk hari ini, dia boleh serendah RM2 kan. Macam saya cakap tadi, serendah RM2. Nampak RM2, nampak tak minima ada tulis itu ni, yang merah tu, serendah RM2, betul tak? So RM2 pun boleh boleh deposit di Harta sekarang. Tuan-tuan, sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat menarik Harta punya perkhidmatan. Okey, kita cuba saya tunjuk macam mana nak deposit melalui Harta. Masukkan nilai yang awak nak deposit. So tekan continue. Kita akan nampak kat sini nilai yang kita nak deposit. Dia tertulis itu. Swipe untuk confirm. And then kita akan masuk ke bahagian pilihan payment FPX. Tekan FPX ni, kita akan pilih bank. Senarai bank adalah seperti berikut. Tengok, perhatikan betul-betul bank anda ada tak. Pastikan bank yang digunakan atas nama anda sendiri yang sama dengan akaun Harta. Tidak boleh guna akaun orang lain. Itu penting. Kita tengok apa senarai bank seperti berikut. Yang saya nampak kat sini secara rawak ni macam bank Islam tak ada. Bank Islam, lepas tu MBSB tak ada. Betul tak? Bank Islam, MBSB. Itu yang saya nampak lah. Nanti kalau ada yang lain, tolong mesej saya, tag saya apa bank yang tak ada dalam senarai Harta. Okey, tekan continue saja. Bila dah puas dengan apa, saya nak dalam Maybank. Okey, tekan Maybank, and then dia akan sambungkan ke sistem bank lah. Okey, di sini masukkan password. Macam biasa, kata kunci Maybank masing-masing lah. Okey, teruskan. Okey, kat sini select akaun mana yang kita nak guna, akaun mana yang ada duit, and then tekan continue. And then confirmkan. Terus dia akan hantar message dekat Maybank to you. Nampak tak? Okey, kita masuk ke Maybank to you. Online, tekan secure to you dan confirmkan, approvekan permintaan.
SecureTech, sistem harta digital. Kat sini ada I have approved, maknanya kita dah approve. Tekan saja yang kuning ni. Kalau kita dah selesaikan masalah dekat bank tadi, transaksi dekat bank dah selesai, tekan saja approve yang kuning ni. Okay, dah selesai semua KYC dekat bank tadi, kita balik semula ke harta dan kita pastikan duit yang kita ada tadi dah berjaya masuk di sini. Alhamdulillah. Okay, selesai video untuk kali ini. Next video cara-cara untuk beli pool dan hantar ke token pocket. Bye. Assalamualaikum.